Hadirin sekalian, kini tibalah kita ke salah satu pengisian utama majlis kita pada hari ini, iaitu sesi podcast TNC yang bertajuk Warisan Khazanah UiTM. Jadi untuk sesi kali ini, kita akan dipandu oleh moderator kita, iaitu Saudara Zuhair Hazman Zuhari selaku pengarah program Recharge with MPP. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya ingin menjemput Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Shahibi selaku panel kita yang pertama, dan juga Saudara Muhammad Adib Hazim selaku panel kita yang kedua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam semua yang berada. Saya tak dengar suara anda. Boleh saya dengar suara? Alright. Boleh, kalau biasanya kalau traditional ni kita akan buat A. Boleh? Saya nak cuba. Kita cuba dulu. Sekali. A. Buat lagi. A. Alright, berikan tepukan untuk masing-masing. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhair Hazman bin Zuhari, salah seorang daripada barisan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam sesi 2025-2026. Juga hadir bersama dengan saya bukan orang yang biasa-biasa, bukan calang-calang orang. Yang pertama kita hadirkan Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Shahibi, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM, merangkap tokoh seni budaya UiTM dan pelbagai lagi. Juga bersama dengan kita semua pada malam ini adalah antara big boss untuk MPP UiTM, iaitu Saudara Adib Hazim Muhammad Razali selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut Prof, kita nak tanya dululah mungkin first impression ataupun pandangan pertama Prof terhadap program kita pada malam ini. Macam mana Prof? Impression saya yang pertama, saya agak teruja juga lihat program ni. Pertama kali saya hadir ke program seni dan budaya di DC ni. Pertama sekali. Dulu saya hadir program Save the Palestine. Save the Palestine dekat sini. Tapi kali ni kita Save the Our Culture. Yes. Berikan tepukan untuk Prof berlangitkan langitlah kan, beratapkan langit pada malam ini. Alhamdulillah cuaca pun sangat baik. Jadi mungkin kita boleh dapatkan juga first impression daripada Saudara Adib Hazim. Macam mana? Mungkin gemuruh ke bersama dengan orang-orang yang sangat hebat pada hari ini, terutamanya Prof sendiri? Gemuruh. Sebenarnya saya gemuruh bila dapat mic daripada penyanyi tadi. Alamak. Suara tak sedap, dapat mic yang penyanyi pula tadilah. Yakin tak sedap? Boleh cuba sebenarnya? Jangan berani cubalah. Pertama sekali terima kasih kerana sudi berjemput. Yang keduanya, saya tak sangka lah akan ada crowd juga daripada kalangan-kalangan pelajar UiTM. Terima kasih. Dalam kita menuju ke minggu yang ke 12, masih lagi ada dalam kalangan kalian yang bersama-sama lah kita dalam majlis pelancaran pada hari. So saya agak teruja, agak excited, tertunggu-tunggulah apa yang ingin disampaikan pada hari majlis pelancaran Warisan dan Budaya UiTM. Baik, seperti yang telah dimaklumkan oleh MC kita pada malam ini, majlis ataupun Majlis Pelancaran Hari Warisan dan Budaya UiTM ini sebenarnya satu inisiatif bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar untuk kita mengangkat dan juga untuk kita war-warkan budaya anak bangsa kita, terutamanya untuk kita terapkan dalam kalangan pelajar UiTM. Baiklah, seperti yang juga dimaklumkan oleh MC, tajuk kita pada malam ini adalah Warisan Khazanah UiTM, Khazanah Warisan UiTM. Baiklah, untuk memulakan podcast kita secara live pada hari ini, mungkin kita mulakan soalan pertama kepada Prof. Saya nak tahu dahulu apakah definisi kepada Khazanah Warisan UiTM di pandangan mata Prof. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Zuhair selaku moderator kita pada malam ini ya. Jadi bila kita bercakap tentang maksud ataupun definisi budaya ini, dia begitu luas ya. Dia merangkumi
merangkumi bahasa, merangkumi makanan, merangkumi pakaian, merangkumi segala-galanya dalam aspek kehidupan kita. Ya. Namun demikian dalam konteks YITM, apa yang paling penting ialah budaya kita ialah budaya memperkasakan jati diri, ya, jatikan jati diri dan juga meningkatkan patriotisme dalam jiwa anak muda supaya mencintai perjuangan Bumi Putera untuk meningkatkan kedudukan sosioekonomi bangsa dan juga melonjakkan negara di persada antarabangsa. Ya. Jadi dari segi yang lainnya kita melihat bahawa dari segi bagaimana kita mampu memberikan satu nilai tambah dan makna yang mendalam terhadap kemerdekaan kita. Ya. Jadi kalau sebut budaya secara umum definisinya begitu tadi, bahasa, makanan, pakaian dan sebagainya. Tapi jangan kita lupa bahawa budaya juga adalah pemikiran kita. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berfikir, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita bergaul sesama kita dan saling faham memahami antara satu sama lain. Jadi dalam konteks universiti, YITM sebagai sebuah universiti, saya lebih menekankan aspek budaya dalam pemikiran, budaya dalam perilaku kita yang cuba kita warisi kepada anak-anak bangsa kita supaya dia ini memberikan kekuatan kepada hala tuju dan juga pertahanan bangsa. Okey, baik, terima kasih Prof. Saya rasa satu pendekatan atau permulaan yang sangat baik terutama tentang jati diri. Sebab saya teringat dalam pembacaan saya berkenaan dengan karya Sulalatus Salatin, Raja, minta maaf bukan Raja, Sultan Abdullah pernah berpesan kepada kita betapa jikalau kain dikoyak oleh benang, kain itu boleh dijahitkan kembali. Tetapi jikalau bangsa dikoyak oleh runtuhnya adat dan bahasa, tiada lagi ubat yang dapat menyembuhkannya. Jadi sebenarnya itulah yang menggambarkan definisi terhadap warisan khazanah UiTM, kerana itu yang menggambarkan kehidupan kita sebagai pelajar secara keseluruhannya. Mungkin ada tambahan definisi daripada saudara Adib sendiri, silakan. Mungkin daripada saya sedikitlah menambah pencerahan atau penerangan daripada Prof. Bila kita sebut berkenaan dengan warisan, bila kita sebut berkenaan dengan budaya, dia tertumpu kepada definisi warisan itu sendiri yang mana mempunyai sinonimnya dengan perkara yang boleh didefinisikan sebagai peninggalan. Dan UiTM pada tahun ini 2026 genap 7 dekad ataupun 70 tahun bergelar sebagai sebuah institusi yang memelihara, mengangkat agenda Melayu dan Bumi Putera. Jadi bila kita lihat berkenaan dengan budaya, berkenaan dengan warisan, jadi Prof ada menyentuh berkenaan dengan nilai tambah dan makna yang mendalam. Dan Prof juga menyentuh berkenaan dengan budaya itu bukan dari sudut pakaian sahaja, dari sudut makanan sahaja, tetapi dari sudut cara kita berfikir sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak Melayu yang dibesarkan dengan adat, dengan agama, dengan orang kata tingkah ataupun tata cara yang mempunyai adab-adab dan akhlak Islamiah itu sendiri. Jadi bila kita menyentuh berkenaan dengan warisan ataupun peninggalan ini tadi, dia menyentuh kepada apa yang kita perlu jaga, apa yang kita perlu pelihara sebagai anak bangsa Melayu, sebagai anak bangsa Melayu dan Bumi Putera. Apa yang kita ingin pelihara dari sudut warisan, dari sudut budaya yang telah dipelihara dengan baik oleh nenek moyang kita terdahulu. Dan kita ini mempunyai tanggungjawab, buat kata orang tepuk dada tanya selera, kita ini mempunyai tanggungjawab dalam diri masing-masing untuk memastikan setiap warisan, setiap budaya yang dipelihara itu tadi mampu sampai ke generasi-generasi ke depan. Itu saja daripada saya. Baik, short and simple saja penerangan daripada saudara Adib. Untuk kita menggamit dan juga untuk kita lebih mendalami setiap frasa dalam tajuk kita ini, saya rasa lebih molek kalau kita teruskan perbincangan kita ataupun kita punya podcast pada malam ini dengan kita mungkin ada sedikit pencerahan dan pandangan daripada Prof
di sudut Jabatan Haliwan Pelajar, apakah usaha-usaha yang kita sudah lakukan dan mungkin sudah ada pencapaian-pencapaian yang dalam kalangan pelajar kita yang kita sudah tunjukkan dan sudah membuka mata warga Malaysia sendiri terhadap kolektif dan juga orang kata kualiti yang ada pada pelajar UiTM kita terutamanya. Silakan Prof. Terima kasih atas soalan tersebut. Tidak ada bangsa dalam dunia ini yang boleh jadi hebat, boleh jadi terkemuka tanpa ada kekuatan budaya. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang mempunyai kekuatan budaya yang hebat. Budaya macam saya sebutkan tadi lah, budaya yang hebat dari segi makanan mampu mempengaruhi masyarakat dunia. Budaya bahasa yang mampu mempengaruhi masyarakat dunia untuk bertutur dengan bahasa mereka. Budaya pemakaian yang hingga mampu menguasai masyarakat dunia untuk memakai pakaian mereka. Ya, begitu juga dengan makanan tadi. Kita lihat makanan Korea semakin hebat dalam Malaysia. Maknanya budaya dia telah berjaya meresap ke dalam masyarakat Malaysia, dan itu adalah lambang bahawa mereka mempunyai kekuatan. Bangsa itulah bangsa yang kuat. Bangsa itu kuat kerana budaya je. Itu juga dalam konteks Malaysia, ya. Saya melihat bahawa dalam kita membawa agenda pemerkasaan Bumiputera dalam negara kita ini, Bumiputera itu mesti hebat. Bumiputera itu mesti disegani. Dan Bumiputera itu akan disegani sekiranya budayanya dihormati, ya, budayanya menjadi ikutan. Kalau belum sampai ke tahap sedemikian, tidak akan berlaku kita ini dikatakan berjaya. Untuk berjaya, generasi muda harus menghayati, harus mempraktikkannya dan harus mempopularkannya dengan daya dan kreativiti masing-masing. Bagaimana dia boleh menarik orang lain supaya mempelajari bahasa Melayu contohnya. Macam mana boleh mengajar, menarik orang lain untuk berzapin sebagai contoh. Macam mana boleh mengajak orang lain makan masak tempoyak sebagai contoh, ya. Jadi dia mesti ada kekuatan pada anak muda untuk mengembangkan budaya itu dan menyampaikan budaya itu kepada orang bukan Bumiputera. Jadi Bumiputera mesti ingat, mereka tidak mampu maju hanya kerana mereka hebat dengan sains dan teknologi. Mereka mampu maju sekiranya mereka juga ada akar budaya yang kuat. Kadang-kadang kita terlupa. Kita ingat hanya dengan sains dan teknologi kita boleh pergi sejauh yang mungkin. Tetapi dia mesti ada elemen kebudayaan, kekuatan budaya dalam diri kita. Sebab itu kalau kita tengok zaman penjajahan dahulu kala, mereka sampai kemari dengan budaya mereka, budaya hiburan nyanyian mereka, budaya makanan mereka, dan akhir sekali budaya bahasa mereka dijadikan sebahagian daripada kosakata bahasa asal tertentu. Untuk bahasa Melayu, kita ada mengambil perkataan-perkataan daripada Portugis, ya. Saya pun tak tahu yang sekolah ni dulu punya sekolah ni punya bahasa Portugis. Sekolah, Almari, itu bahasa Portugis. Maknanya bahasa Portugis yang sebahagian daripada budaya Portugis mempengaruhi kita. Itu juga macam aspek-aspek lain lagi, ya. Kalau kita lihat mempengaruhi kita, itu juga Inggeris mempengaruhi kita begitu jelas sampai kita rasa gembira bercakap dalam bahasa Inggeris. Maknanya budaya itu, bangsa Inggeris yang kemudian diteruskan oleh Anglo-Saxon di Amerika yang membawa bahasa Inggeris, bahasa itu telah pun menguasai pemikiran kita. Dan tidak langsung kita kagum dengan bahasa tersebut dan bahasa tersebut menjadi bahasa ilmu. Jadi dalam konteks kita, ya, UiTM, saya dalam usaha kita memperkasakan agenda bangsa Melayu ataupun Bumiputera dalam negara kita, mesti budaya Bumiputera itu, Bumiputera di Tanah Melayu, Bumiputera di Semenanjung, Bumiputera di Borneo, mesti mewarnai kehidupan graduan ataupun mewarnai kehidupan mahasiswa dan mahasiswi. Contoh pada hari ini
kita tersangka bahawa ada juga anak-anak muda kita yang mahu bersama dengan kita, ya, mendengar sedikit sudut pandang tentang budaya, ya, dan kita harap ianya menjadi satu yang penting. Dan kita harap juga pusat kebudayaan kalau boleh dapat memberikan satu KPI, satu mahasiswa mesti terlibat dengan aktiviti kebudayaan, sama ada pantun, sama ada tarian, sama ada nyanyian, sama ada apa-apa yang boleh memperkasakan budaya dalam diri anak-anak muda. Jadi saya rasa saya harap menjawab soalan Tuan Fasilitator kita. Banyak pula kita cakap ceramah ini. Terima kasih Prof. Baiklah, sebenarnya kayanya bahasa kita, kayanya budaya kita ini sebenarnya sampai dimaktubkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 153. Jadi sebenarnya dalam kita membuktikan bahasa kita diangkat, agama kita diangkat, dan juga Melayu itu sendiri diangkat, mungkin ada bukti ataupun mungkin apakah yang menunjukkan sebenarnya UiTM kita sedang mengangkat Perkara 153 sebagai contohnya dalam kita menjaga warisan kita yang sudah termaktub ini. Apa usaha daripada kita? Silakan saudara Adib soalan seterusnya. Terima kasih Tuan Moderator, saudara moderator, sahabat saya. Jadi pertama sekali bila menyentuh berkenaan dengan pencapaian di peringkat Pusat Kebudayaan UiTM sendiri, saya ada list ni semua list kejayaan Pusat Kebudayaan kita punya students yang melibatkan diri dalam aktiviti warisan budaya dan sebagainya. Saya sentuh sikit antara pencapaian yang kita dapat pada tahun ini berkenaan dengan penglibatan dalam Hari Melayu Yala yang ke-10 di peringkat Global Travel Exchange Roadshow di peringkat antarabangsa, dan juga Pusat Kebudayaan juga berjaya meraih naib johan dalam Gempita 2025 yang mana pertandingan pantun Tepak Bistari, kita ada Piala Menteri Kesuma, Piala Mestika Embun, dan UiTM juga turut mendapat pendedahan media daripada RTM, TV1, TV2, TV3 dan sebagainya. Jadi di peringkat universiti, penganjuran Festival of Talents pada tahun lepas FOT 2025 yang telah melibatkan saya rasa lebih daripada 100 pelajar telah menunjukkan satu peningkatan yang drastik dalam penggunaan studio latihan, gemalai gangsa, nuansa moden. Jadi bila kita melihat kepada inisiatif, pada pencapaian, kejayaan yang telah berjaya diperoleh oleh UiTM di bawah kelolaan Pusat Kebudayaan UiTM itu sendiri, jadi saya rasa kita tidak boleh nafikan usaha yang telah dilaksanakan, kita tak boleh nafikan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak pengurusan, tak boleh nafikan usaha yang telah dilakukan oleh student kita, pelajar-pelajar, mahasiswa kita yang bergiat aktif dalam warisan, dalam kebudayaan, dalam kesenian, untuk mereka pelihara adat, budaya yang kita ada selama ini sebagai seorang Melayu dan Bumi Putra. Dan saya suka menyentuh bahawasanya berkenaan dengan pencapaian ataupun pengiktirafan, sebenarnya bila kita menyentuh berkenaan dengan kesenian, kebudayaan, perkara-perkara sebegini, kita tidak boleh melihat nilai itu dari sudut pencapaian dan pengiktirafan yang diperoleh. Makna kata bila kita nak tengok adakah UiTM betul-betul memelihara, menjaga ataupun mengambil serius berkenaan dengan kesenian dan kebudayaan dalam negara kita, kita melihat kepada apa yang UiTM berjaya capai, apa yang mereka berjaya peroleh bila menyertai mana-mana pertandingan, mana-mana aktiviti dan juga kegiatan di peringkat agensi, kementerian dan sebagainya. Dia tidak boleh berada di situ. Kita perlu melihat dari satu sudut pandang yang berbeza. Kita perlu melihat dari satu sudut pandang yang bahawasanya bukan apa yang kita pelihara, bukan apa yang UiTM usaha untuk pelihara dari sudut warisan dan budaya, tetapi siapa yang UiTM berjaya lahirkan untuk membawa agenda dan juga aspirasi kebudayaan dan kesenian itu diteruskan pada generasi-generasi ke depan. Jadi saya rasa untuk melihat secara menyeluruh apa yang telah diusahakan oleh peringkat Pusat Kebudayaan di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar, jangan kita hanya melihat kepada pencapaian yang kita dapat bila kita menyertai pertandingan, tapi kita perlu lihat siapa yang kita berjaya lahirkan, alumni mana yang berjaya kita lahirkan yang mempengaruhi orang kata kebudayaan, warisan dan budaya yang ada dalam negara kita. Jadi saya rasa itu sahaja. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Adib atas pencerahan untuk soalan kedua. Kita sebenarnya dah masuk ke round yang terakhir untuk kita punya sesi podcast pada malam ini, dan saya nak berikan satu soalan yang agak panas untuk Prof. Boleh Prof?
Izin Baik. Soalan dia adalah, sesetengah masyarakat kita memandang seni dan budaya itu sebagai sesuatu yang remeh. Pada khidmat mereka, pada pandangan mata kasar mereka, budaya dan warisan ini akan mati. Jadi bagaimana sebenarnya pandangan Prof ataupun apakah yang membuatkan Prof rasa warisan dan budaya takkan lenyap dalam dunia kita? Silakan Prof. Soalan yang sebenarnya begitu berat dan sekiranya dihuraikan mungkin saya semalam tidak habis. Ya, budaya sesuatu bangsa itu akan menentukan sama ada bangsa itu lenyap atau tidak. Itu hakikat dan kenyataannya. Ya, sekiranya kita mahu bangsa kita lenyap di dunia ini, kita janganlah hiraukan tentang bahasa kita, tentang nyanyian kita, tarian kita, dan juga pada alat-alat muzik kita. Kita biarkannya. Namun kelamaan kita akan dilupakan dan kita akan hilang jati diri dan bangsa itu akan lenyap. Tapi saya percaya selagi kita memperkasakan budaya kita yang meliputi aspek-aspek elemen-elemen kebudayaan tadi itu, bangsa kita akan jadi bangsa yang hebat. Sebab budaya secara tidak langsung dia meniupkan semangat kepada kita, semangat untuk meningkatkan ketahanan bangsa. Budaya juga merupakan satu aspek yang akan mempengaruhi pemikiran kita. Ya, sebab bila kita tengok budaya-budaya kita adalah budaya-budaya yang berasaskan juga kepada sastra. Budaya-budaya kita juga di Malaysia ini adalah berasaskan kepada ciri-ciri Islaman. Ya, sebab budaya kita di Malaysia ini adalah budaya-budaya yang bercirikan Islam. Tapi ada juga budaya-budaya negatif. Budaya-budaya negatif itu dianya kadang-kadang dibawa oleh sifat semenjadi manusia yang kadang-kadang dipengaruhi oleh perkara yang tidak elok. Ya. Tetapi untuk UiTM ini jadi sebuah institusi yang boleh memperkasakan bangsa, saya tegaskan bahawa dia juga mesti memperkasakan budaya. Ya. Jadi dengan kehadiran anak muda pada malam ini, kita harap dia satu permulaan, ya, yang dimulakan oleh anak muda pimpinan MPP ini, dan dia akan terus diperteguhkan daripada masa ke semasa, ya. Dan saya percaya kita sendiri akan bangga apabila kita dapat menjadi sebahagian daripada generasi yang memperkasakan budaya kita. Tetapi kita harus jelas bahawa budaya ni ialah segala aspek yang merangkumi ruang lingkup kehidupan kita. Ya. Jadi kekuatan kita adalah sejauh mana kita boleh menghayati dan membawa budaya kita lebih jauh. Dan kelemahan kita pula sejauh mana kita dapat asyik dengan bahasa dan budaya orang lain hingga mengenepikan budaya kita. Ya, dengan adanya teknologi internet yang begitu hebat pada hari ini dari segi pencapaian maklumatnya, dengan adanya rancangan-rancangan program-program dalam internet juga seperti Netflix semua, ini semua adalah ancaman kepada budaya kita sebenarnya. Dan ancaman secara tidak langsung ia mempengaruhi budaya kita dari segi pertuturan, dari segi pergaulan, dari segi kepercayaan, dari segi perkara-perkara normalisasi yang kadang-kadang tidak pernah terfikir oleh kita. Ya. Jadi ancaman budaya merupakan ancaman yang paling berkesan untuk menjatuhkan mana-mana bangsa. Sebab itu kalau kita tengok penjajah, dia datang dengan mencabar budaya kita. Apabila budaya kita tercabar, budaya kita tidak lagi dipercayai, bangsa itu akan dijatuhkan
perlahan-lahan. Itulah yang berlaku dalam kehidupan dunia sebelumnya, dan kita juga nampak pada hari ini ianya usaha-usaha yang secara rahsia sedang berlaku. Dan jika kita tidak bendung anak muda kita supaya ada pemikiran sebegini, ada perbincangan sebegini, mungkin kita tidak boleh ada kesedaran untuk mengetahui bahawa sebenarnya kita diancam oleh budaya yang cuba merosakkan budaya kita dan boleh membawa kepada kehancuran kita. Saya rasa cukup sekali itu. Baik, terima kasih Prof. Saya suka bila Prof tekankan berkenaan dengan anak muda, sebab untuk pengetahuan Prof dan semua yang ada pada malam ini, realiti kita depan-depan ini adalah anak-anak Gen Z katanya. Anak-anak muda semuanya. Sebab kalau kita bercerita berkenaan dengan Sulalatus Salatin, kita bercerita tentang Jiwa Hamba, karya A. Samasai dan sebagainya, mereka mungkin bosan dan tidak tahu. Tapi kalau cuba saya tanya, udah siap belum? Jalan-jalan. Diorang tahu, Prof. Itulah masyarakat kita. Mungkin saya perlukan pandangan dan mungkin kata-kata daripada saudara Adib selaku YDP. Apakah pesan awak kepada anak muda tentang warisan dan khazanah UiTM itu sendiri? Persilakan. Terima kasih saudara moderator. Pertama sekali saya nak bawa semua mahasiswa-mahasiswi untuk mendalami satu free of thought lah, sebab saya mendengar penerangan daripada Prof tadi berkenaan dengan adakah budaya itu takkan hilang ataupun adakah budaya itu akan hilang. Jadi sebenarnya tidak, budaya itu tidak akan hilang, tetapi yang hilang itu adalah pewaris kepada mereka yang gemar kepada budaya, pengamat kepada mereka yang menyukai kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Dan kita tidak boleh nafikan bahawasanya seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan pergerakan masa, budaya itu akan sentiasa berubah. Budaya itu tidak bersifat statik, budaya itu tidak bersifat berada pada satu tempat sahaja, tetapi budaya itu akan berubah, budaya itu akan mengikut kepada peredaran dan perkembangan zaman. Jadi bila melihat kepada evolusi budaya, sebenarnya peringkat demi peringkat, generasi ke generasi yang lain, satu abad ke abad yang lain, budaya itu masih lagi dipelihara, tetapi mengikut kepada kaedah dan juga inisiatif yang berbeza daripada mereka yang hidup pada zaman itu. Jadi kalau kita melihat kepada cabaran yang dihadapi oleh golongan kita, orang muda pada hari ini, sebenarnya berkenaan dengan kurangnya minat. Sama ada dia kurang minat ataupun dia tak minat langsung berkenaan dengan kesenian dan kebudayaan dalam negara kita. Dan pengaruh globalisasi juga, pengaruh luar seperti Prof nyatakan tadi, seperti Netflix dan sebagainya, itu telah menjadi salah satu kepada, kalau kita di peringkat orang muda ni, kita tengok itu adalah satu hiburan untuk kita isi masa lapang kita, break kejap daripada assignment untuk kita tengok movie kat Netflix dan sebagainya. Tapi ia menjadi salah satu kepada pembunuh dalam diam yang menyentuh kepada hilangnya budaya dan juga warisan untuk diamati oleh, untuk diwarisi oleh anak-anak muda pada masa kini lah. Dan itulah, disitulah lahirnya peranan universiti seperti UiTM ni. Disitulah lahirnya peranan kita sebagai penuntut ilmu di dalam UiTM, yang mana sebagai mahasiswa yang berada di dalam universiti yang mengangkat agenda Melayu dan Bumi Putera, kita perlu menjadi jambatan kepada masyarakat-masyarakat, golongan-golongan di luar sana. Kita ini perlu menjadi jambatan yang menghubungkan antara kesenian, kebudayaan kepada komuniti, kepada mereka yang lebih muda daripada kita. Dan bagaimana kita nak memberikan kefahaman, nak menyampaikan apa yang kita fahami, apa yang kita hargai, sekiranya diri kita sendiri tidak mempunyai penghargaan dan pemahaman yang menyeluruh terhadap kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Jadi pada pengamatan saya, selagi mana UiTM, selagi mana institusi keramat ini mampu melahirkan generasi-generasi bakat-bakat yang mempunyai rasa sayang, penghargaan, cinta terhadap kesenian, terhadap kebudayaan, terhadap adat resam budaya kita di dalam negara ini, selagi ada mereka-mereka itu lahir, selagi itulah budaya itu akan boleh diamati, selagi itulah warisan itu mampu dipelihara, selagi itulah kesenian dan kebudayaan itu mampu diwarisi pada generasi akan datang. Dan itu telah menyokong statement saya yang pertama, bahawasanya budaya tidak akan hilang,
berlakulah evolusi bagaimanapun, selagi ada manusia yang ingin mencintai, menghargai dan mempunyai rasa sayang terhadap kesenian dan kebudayaan, budaya itu tidak akan hilang. Walau bagaimanapun tomahan, bagaimanapun cabaran yang berlaku, budaya akan tetap ada selagi orang yang memelihara, orang yang menghargai dan orang yang mencintai budaya itu wujud. Jadi itu sahaja daripada saya. Silakan Tuan Moderator. Baik, terima kasih Saudara Adib atas penutup yang sangat saya suka kata-katanya. Boleh berikan tepukan untuk panel-panel kita pada malam ini. Mungkin sebagai penutup Prof dan juga hadirin dan hadirat sekalian, saya ambil balik kata M. Nasir. Katanya, andai patah saya berjuali, bertongkat jua kanda kemari. Bukan untuk mencari calon isteri, tetapi untuk sama-sama kita menjaga warisan ini. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, setiap daripada kita adalah dilahirkan sebagai seorang khalifah. Tetapi dalam jawinya, kalau kita silap tafsir dan kita silap membentuk diri kita, kita juga akan terus dibentuk menjadi sebuah bangsa yang kha, lam dan juga fa, iaitu makna dan bunyinya berbeza. Khilaf artinya. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, itu saja podcast untuk pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Prof dan juga Saudara Adib Hazim atas pencerahan dan juga perkongsian pada malam ini. InsyaAllah ini bukanlah pengakhirannya, sebenarnya ini adalah permulaan kepada segala-galanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Rakan Strategi Majlis Perwakilan Pelajar dan juga Pusat Kebudayaan UiT yang berikan tepukan. InsyaAllah kita akan teruskan kepada sesi yang seterusnya. Saya persilakan Saudari Intan yang cantik pada hari ini. Silakan.